Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Hari ini, kita akan selami sejarah 7,000 tahun yogurt yang memang sangat menakjubkan. Kita nak rungkaikan macam mana snack harian yang simple ni boleh jadi satu fenomena global. Kita selalu nampak yogurt tersusun dekat rak pasaraya kan? Tapi sebenarnya, kisah di sebalik yogurt ni jauh lebih epik daripada apa yang anda bayangkan. Okey, cuba teka. Apa persamaan antara Genghis Khan, penduduk purba Mesopotamia dan sarapan anda pagi tadi? Bunyi macam tak masuk akal kan? Tapi percayalah, jawapannya ada duduk diam-diam dalam peti sejuk anda. Snack ini pernah bagi tenaga kepada tentera purba yang hebat, mengekalkan empayar besar dan baru-baru ni siap cetuskan perdebatan pasal alam sekitar lagi. Jadi, ini pelan perjalanan kita hari ini. Kita akan mula dengan satu penemuan tak sengaja pada zaman Neolitik, kemudian kita selami sains di sebalik rasa masamnya, lihat keajaiban Matsun dari Armenia, bincangkan dilema tenusu moden, dan akhirnya kita rungkai kekeliruan tentang yogurt berasaskan tumbuhan. Jom mula! Bahagian pertama, penemuan menarik purba. Mari kita undur masa ke titik permulaan beribu-ribu tahun sebelum peti sejuk wujud. Cuba tengok garis masa ni. Memang menakjubkan kalau difikirkan. Macam mana pembiakan bakteria secara tak sengaja dalam susu lebih 7,000 tahun dulu boleh bertukar jadi makanan ruji kita sekarang. Lebih hebat lagi, Komander Agung Genghis Khan sangat percaya yang yogurt inilah rahsia superfood yang membangkitkan keberanian luar biasa pahlawan tentera Mongolianya. Hebat kan? Dan perkataan yogurt yang kita sebut setiap hari tu sebenarnya berasal dari kata akar bahasa Turki iaitu yogurmak. Maksudnya menguli atau memekatkan. Ia memang perkataan yang paling tepat untuk gambarkan proses pemekatan biologi ajaib yang kita suka sangat tu. Seterusnya, bahagian kedua, sains di sebalik rasa masam. Mari kita tengok apa sebenarnya yang berlaku di sebalik proses pemekatan ajaib ini melalui lensa mikroskop. Ini dia, dua hero utama kita, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Dua bakteria berkuasa tinggi ini dimasukkan ke dalam susu pasteurized dan mereka bertindak sebagai pasangan dinamik yang hebat. Mereka bekerjasama menukar laktosa jadi asid laktik, pekatkan tekstur susu tu dan beri rasa masam-masam manis yang sangat klasik pada yogurt yang kita makan. Menjelang abad ke-19 dan ke-20, barulah saintis moden kita betul-betul dapat buktikan apa yang petani purba dah lama tahu secara turun-temurun. Kultur hidup dalam yogurt ni sebenarnya sangat-sangat bagus untuk kesihatan dan keseimbangan usus kita. Boleh kata macam tentera kecil yang tolong jaga perut anda. Okey, kita masuk ke bahagian ketiga, Matsun, keajaiban Armenia. Sekarang kita nak fokus pada salah satu tradisi susu culture yang paling luar biasa dan sangat penting dalam sejarah perubatan dunia. Tengok gambar ni, inilah rupa Matsun yang sebenar. Di rantau Caucasus, ini adalah makanan ruji dan juga ubat pencernaan tradisional mereka. Yang buatkannya sangat istimewa ialah cara pembuatannya. Mereka tak gunakan kultur makmah moden, sebaliknya mikrob dipindahkan dari kelompok yogurt yang lama ke kelompok yang baru berterusan selama berabad-abad lamanya. Dekat carta ni, anda boleh nampak rantaian proses tersebut. Biodiversity Matsun yang sangat kaya ni sebenarnya dah bantu hasilkan makanan perubatan klinikal yang serius seperti narin. Bayangkan, sampai hari ini narin digunakan secara meluas dalam dunia perubatan untuk merawat ketidakseimbangan mikrobiom usus. Tapi tunggu dulu, Matsun ni bukan sekadar dimakan kosong macam tu je. Ia sebenarnya menjadi nadi kepada masakan tempatan di sana. Bertindak sebagai asas yang berkrim, ia hasilkan hidangan yang menyegarkan dan secara sejarahnya berfungsi sebagai ubat. Macam sup tanapur yang anda tengok sekarang ni. Sedap dan sangat menyihatkan. Ingat tak, tadi saya sebut pasal zaman sebelum wujudnya peti sejuk. Orang Armenia ni ada cara yang sangat bijak dan inovatif untuk simpan Matsun dorang. Mereka tukarkan ia jadi coratan melalui 3 langkah mudah tapi sangat berkesan ni. Toskan air, buatkan berbola dan akhir sekali jemur sampai kering. Inilah hasil akhirnya. Berbola coratan yang dah kering ni boleh disimpan dengan selamat untuk masa yang sangat lama. Kalau tiba musim susu susah nak dapat, mereka cuma perlu bancuh semula berbola ni dengan air. Paling hebat, ujian klinikal moden buktikan berbola ni mampu tingkatkan mikroflora atau bakteria baik dalam usus kita. Memang luar biasa. Bahagian keempat, dilema tenusu moden. Di sebalik semua kebaikan tenusu tradisional ni, kita kena berhadapan dengan realiti pahit pasal impak pengeluaran tenusu industri moden berskala besar terhadap alam sekitar kita.
Cuba tengok nombor dekat skrin ni, 144 galen. Ini bermakna secara puratanya, kita perlukan 144 galen air semata-mata nak hasilkan hanya 1 galen susu lembu yang siap untuk dijual di kedai. Jumlah penggunaan sumber ini memang sangat tak masuk akal. Fakta yang lebih mengejutkan, industri lembu sahaja menyumbang kira-kira 65% daripada pelepasan gas rumah hijau tahunan daripada semua ternakan global. Untuk beri gambaran yang lebih jelas, jumlah pelepasan ini sama banyak dengan gabungan asap dari semua kereta, truk, kapal terbang dan kapal di seluruh dunia. Gila kan? Jadi, kita masuk ke bahagian kelima, beras asaskan tumbuhan. Tidak semuanya sama. Dengar fakta tadi, mesti rasa macam nak tukar terus ke yogurt berasaskan tumbuhan kan? Tapi sejujurnya, bila kita masuk je ke lorong produk tanpa tenusu di pasaraya, kita rasa macam keliru. Nak pilih yang tekstur macam plastik ke atau yang senyap-senyap merosakkan alam sekitar? Jadual ni tunjukkan perbandingan yang sangat jelas tentang perkara itu. Setiap bahan ada pro dan kontra dia. Contohnya, yogurt berasaskan kacang pea adalah kemenangan besar, bagus untuk planet dan tinggi protein. Tapi kalau badam, walaupun popular, dia perlukan air yang terlampau banyak. Jadi ia jelas pilihan yang kurang mesra alam. Jadi, poin penting yang kita kena ingat kat sini ialah impak ekologi anda sebenarnya sangat bergantung pada kekerapan corak penggunaan anda. Kalau anda jenis yang memang penggemar tegar yogurt dan makan selalu, pilihan yang anda buat akan bawa impak alam sekitar yang jauh lebih besar. Macam yang rumusan oleh penyelidik dari Grounded Grub sebut dengan tepat, cara paling bijak untuk jaga kesihatan anda dan dalam masa yang sama, lindungi planet kita adalah dengan sesuaikan apa yang anda beli dengan kekerapan anda mengambil yogurt. Jadi, lepas ni bila anda mencedok mangkuk yang penuh dengan keajaiban perubatan berusia 7,000 tahun ini, kami harap sesi penerangan hari ini dapat bantu anda buat pilihan yang terbaik. Persoalannya, adakah suapan anda yang seterusnya tu akan memberi manfaat pada kesihatan usus anda, pada planet kita, atau kedua-duanya sekali? Fikir-fikirkan. Jumpa lagi!